Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton TV PSS Studio An-Nur ataupun TV PSS An-Nur SK Kampung Medan, selamat bertemu kembali untuk siri yang tak tahu yang keberapa, tapi kali ini adalah siri podcast yang pertama bersama dengan guru besar. Yang kali itu kan sepatutnya kita buat pada hari Jumaat 17 hari bulan, tapi sebagaimana sedia maklum, yang sekolah kita dirundung masalah bencana, iaitu ribut dan puting beliung. Jadi untuk tidak melengahkan masa, walaupun dalam kesibukan Puan Suhaida saya tengok ke sini ke sana siang dan malam, tapi apa-apa pun terima kasih kepada Puan Suhaida dengan sudi meluangkan masa untuk bersama-sama membuat sesi podcast yang sepatutnya dibuat secara rasmi, tapi oleh kerana masalah tadi maka kita buat di sini. Kali itu kan sepatutnya buat di dataran kan. Puan Suhaida tempat di mana dataran berbumbung turun-turun, tapi tak apalah ya, oleh kerana kesepitan dan masa yang ada maka kita buat di surau ini sahaja. Jadi untuk tidak melengahkan masa, Puan Suhaida, sebelum kita mulakan kita bersembang ataupun berbicara lebih panjang, boleh Puan Suhaida ceritakan sedikit tentang latar belakang Puan Suhaida? Sebab sebelum ni kami pun ada yang tak tahu juga. Okay, silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musaidah binti Saufi. Saya sebenarnya dilahirkan di Perak, tetapi saya dibesarkan di Teluk Datuk, Banting. Perak di mana tu? Perak di Kuala Kangsar, dan kampung ayah saya pun di Bagan Datuk. Tetapi ketika saya lahir di sana, saya dilahir sana, tetapi pada tahun 1973 tu bapa saya berpindah ke Teluk Datuk, Banting, iaitu bapa saya bertugas sebagai JKR di hadapan Taman Seri itu. Jadi saya dibesarkan di sana. Tetapi bercerita tentang menjadi seorang guru, saya banyak menjadi seorang guru di Petaling Perdana Shah Alam, di mana sekolah pertama saya adalah Seksyen 4 Shah Alam, di mana dan saya sekolah rendah tu di Perak. Sekolah rendah tu di Banting. Sekolah rendah di Banting. Okey, sekolah rendah saya di Methodist English School MES Teluk Datuk. Dan sekolah menengah di SMK Teluk Datuk juga. SMK Teluk Datuk. Jadi saya bersekolah di situ, tetapi untuk menjawab jawatan sebagai guru, saya sekolah pertama saya adalah di Seksyen 4 Shah Alam. Saya pernah balik setahun di Kancung Tengah akibat daripada mungkin bapa saya tidak berapa sihat, masih kena stroke. Tetapi setahun saja selepas berkahwin saya kembali ke Petaling Perdana, dan saya menjadi penolong kanan co-curriculum di SK Selangor, kemudian menjadi PKM di SK Padang Jawa, dan akhirnya saya menjadi PK pentadbiran di SK 19 sebelum saya menjawab jawatan guru besar di SK Kampung Medan. Wah, saya baru tanya satu soalan, dia dah jawab. Saya dah jawab 3 soalan sekali. Ya, selama ni Puan Suhaida Seksyen 19 Shah Alam kan. Jadi itulah dia sedikit tentang maklumat latar belakang. Jadi untuk yang seterusnya, ya, sebab kami semua dah dimaklumkan kan, antara sedih tak sedih, antara bercampur-campur perasaannya sekarang ni. Yalah, dimaklumkan Puan Suhaida dapat berpindah ke SK Sedangkan Jaya. Tapi saya rasa yalah, di sebelum cerita sebelum berpindah lah. Jadi bila Puan masuk ke SK Kampung Medan, kondisi, visi, harapan, sedang cerita Puan nak SKKM ni nak jadi apa sebenarnya? Kan? Selepas apa yang menimpa ini, kali ikut kan apa target Puan nak SKKM tu menjadi apa? Mungkin selepas ini wallahualam, sama ada mungkin kalau Puan dapat, yelah mana tahu kekal lagi ke, ataupun mungkin guru besar yang baru mungkin dapat meneruskan legasi Puan yang ada ni. Ketika saya menjawab jawatan guru besar, kita ada misi kita. Saya berada di sini 6 tahun 4 bulan, tetapi di peringkat awal itu kita dah menyusun strategi kita. Sebenarnya untuk melihat SK Kampung Medan ini memang dah bagus sebelum ini dengan guru besar yang terdahulu. Tetapi ada sedikit lopong dari segi perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru maksudnya daripada TM25, PBL, KMR. Jadi saya cuma top up dari segi itu, dan juga
kita bangkit bersama untuk pembangunan sekolah. Pada ketika itu, satu saja, saya rasa segala ilmu yang saya pelajari, saya pun bukan orang yang hebat. Saya pelajari ilmu daripada orang yang hebat-hebat lagi. Jadi saya kalau ikut saya, segala yang saya belajar itu saya perlu kongsikan, saya perlu cairkan. Bagaimana bagi saya sesebuah sekolah itu, saya tidak mahu gah di luar. Saya mahu permusuhan dalamnya sangat teratur, dan semua guru-guru itu termasuk SLT fikir-fikir ada ilmu yang banyak. Jadi sebab itu kalau tengok di peringkat awal saya hadir, saya membuat bengkel untuk kualiti guru. Tak susah di sini sebab guru-gurunya bagi saya sangat positif, sangat menerima, walaupun sebenarnya adalah soal dua kadang kita bagi tahu kita tidak, tapi mereka akan mengikut dan apa yang kita kongsikan, dan tak susah untuk kita jalani di SK Kampung Medan. Yang penting kualiti guru. Kalau guru tak bersemangat, tak ada kualiti guru, guru tidak ada ilmu, bagaimana kita ingin mendidik anak-anak murid dengan suasana yang positif tersusun. Saya tak mahu sebenarnya, paling saya tak suka apabila kita gah di luar. Sebab itu untuk peringkat pertama saya hadir ke sini, saya banyak buat dalaman. Kalau perasan untuk tahun kedua, ketiga, barulah kita dah mantap, barulah kita berkongsi berkongsi pengetahuan kita dengan sekolah-sekolah di luar. Itulah. Jadi saya pun nampak benda tersebut. Cuma saya ni jenis skill-skill luaran lah. Cuma skill dalam tu agak kurang. Tapi apa yang saya nampak memang sejak Puan Sohidah masuk ke SK Kampung Medan memang banyak pembaruan. Macam-macam lah. Itu ini. Cuma itulah, apabila berlaku peristiwa 15 Oktober tu, kan, setelah melihat segala usaha yang Puan Sohidah buat, dengan bermacam penerapan, kan, luar dan dalamnya, tiba-tiba 15 Oktober tu seolah-olah macam memadamkan semuanya. Jadi apa perasaan Puan? Walaupun kita tahu perasaan tu macam mana, kan? Ya. Kita panggil tragedi Oktober. Tragedi Oktober. Sebenarnya saya menerima arahan pertukaran ke SK Sejangkang pada 10 hari bulan 10. Tetapi saya diberi peluang untuk membuat surat penangguhan selama seminggu sehingga 17 hari bulan. Tetapi musibah ini, ujian ini tiba pada 15 hari bulan. Okey. Sebenarnya kalau melihat siapa yang ada pada ketika itu, pertama sekali kita dalam ketakutan dan menyedari bahawa siapalah kita ini di sisi Allah, sebab dengan 40 saat saja telah musnah usaha yang ambil 6 tahun. Mungkin orang yang di luar dapat juga melihat dan merasainya, tetapi kami di dalam sekolah ini sangat-sangat terasa. Apalagi ketika saya mendapat pertukaran pula, saya merasakan bahawa usaha, kenangan, apa saja yang saya buat bersama dengan guru-guru dan staf di SK Kampung Medan ini hancur berkecan. Kalau kita lihat daripada segi zahirnya memang macam itulah, seolah-olah apa yang Puan Sohidah buat, kan, kita tengok dataran bumbung-bumbungnya, kita lihat tempat parking keretanya, kita lihat laman diskusinya dengan segala pencapaian-pencapaian selama ni, semuanya lenyap. Kan, ibarat lenyap dalam tempoh 40 saat saja. Dan ini jadi satu cabaran pula kepada, yalah, mungkin guru besar yang baru pula nanti lah. Macam untuk bangkit semula. Sebenarnya betul kata Ustaz. Saya melihat satu persatu, di mana pertama sekali saya membuat taman orkid tu pun hancur. Taman diskusi, taman kelulut, taman bokashi, dan yang paling sedih tu kita punya dataran bumbung yang kita usahakan bersama-sama PIBG selama 3 tahun, tetapi Allah ambil semuanya dalam keadaan yang sekejap. Memang sekejap sangat. Pada ketika itu saya berada di sekolah. Itu nak tanya tu, pada hari kejadian tu,
Sebab kalau ikutkan sepatutnya, saya dengar cerita sepatutnya puan tak ada petang tu. Ada urusan lain, tapi itulah ditakdirkan Allah, puan datang jadi menceritakan balik detik-detik tu. Allah memberi peluang saya bersama-sama warga SKM pada masa itu. Sebenarnya saya ada perancangan untuk, saya dah mengantar barang saya ke SK Sejangkang bersama guru, seorang guru Normala, dan saya berniat untuk menyelesaikan beberapa perkara. Tetapi saya sedang masa isi minyak tu, saya kata tak apalah, balik dulu, nanti kita pergi kemudian. Saya cakap macam tu. So saya memang parking kereta saya dekat bawah dataran, saya naik dan saya buat kerja saya lah di pejabat. Dan saya dengar bunyi hiruk pikuk di bawah menjerit-jerit. Saya buka pintu pejabat, saya kata kenapa? Jadi saya nampak anak murid di belah bawah dah berlari, dan saya nampak keadaan angin yang dah menerbangkan zing-zing. Kemudian saya dengar jeritan lari-lari kan. Saya pada Wak Jamil lah. Ya, Wak Jamil bahagian pembersihan kita. Saya pun dengan tak berkasut saya lari, saya masuk bilik media TVPSS An-Nur. Tetapi di dalam itu pun kita 4 orang berada di situ. Memang keadaan yang sangat menakutkan sebab ketika itu bumbung dah tercabut. Equipment dalam bilik TVPSS tu terbang ke sana ke semari dengan lampu yang pecah dan sebagainya. Kami berada dalam tu dalam keadaan yang tak tahu nak cakap digambarkan Ustaz ke. Saya bersama Ustaz juga pada waktu tu azan pun boleh lupa. Sampai azan pun boleh lupa. Azan separuh patah. Azan separuh patah kan. Tapi memang satu pengalaman yang sangat bermakna. Selama berapa kehidupan saya tak pernah mengalami. Itu yang saya nak tanya tadi. Mungkin peristiwa ni adalah peristiwa pertama ke ataupun peristiwa pertama yang pertama saya nak cakap memang sangat mengisahkan kita. Yang kedua menakutkan, memang sampai sekarang trauma. Ustaz, saya sampai sekarang kalau bawa kereta, saya nampak awan, saya akan pandang awan tu. Sampai satu ketika 2 hari lepas saya kata, aku ni pandang awan, tapi depan kereta kan terlanggar pula kan. Kalau nampak angin je dah cepat-cepat nak balik. Sama. Betul. Mungkin trauma ini agak lama, tetapi kita harapkan guru, saya rasa guru-guru pun lagi lah, sebab ada guru yang berada dengan murid di belah bawah yang nampak dengan jelas lagi. Dan saya mengharapkan trauma ini berakhir dengan perlahan-lahan dan secepatnya lah. Tapi apa-apa pun saya ingin meratamkan di sini. Kalau saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi terima kasih sangat-sangat kepada guru-guru yang berada di bawah. Yang saya sempat tengok. Bayangkan kalau tak ada guru waktu tu, mungkin ada yang akan terkorban agaknya pun. Jadi kecekapan guru memang, kalau tengok dalam laman web pun memang ramai yang memuji kecekapan guru kita dalam menguruskan ratusan bayangkan ratusan murid tak sampai 1 minit. Selepas tu jatuh dataran bumbung tersebut. Kalau lah APC boleh bagi APC semua. Betul. Kecekapan dan knowledge, mungkin mereka suruh murid-murid masuk kelas, ada yang masuk bawah meja dan sebagainya. Kita bersyukur kerana tidak ada kecederaan di sekolah kami lah. Tapi masa tu Ustaz bila kita keluar saja dari bilik tu, turun tangga tu, memang dah nampak keadaan yang sangat yang sana menangis, murid menangis, cikgu menangis. Memang dalam keadaan yang menakutkan. Bagi saya, mereka yang tidak mengalami mungkin boleh memandang daripada luar, bagaimana mungkin mereka memandang dari luar, mereka merasa tapi tidak merasakan seperti kita. Kita berada dalam puting beliung tersebut. Dan kita menyaksikan sendiri. Allah memberi peluang kita menyaksikan sendiri bagaimana yang kita usahakan jatuh begitu saja. Maknanya hancur begitu saja. Itu yang paling menyedihkan sekali. Jadi itulah dia. Semua pun dah berlalu. Maksudnya hari ini kita dah masuk hari yang ke-9. Betul. Hari ke-9 dan tak tahulah berapa lama lagi. Jadi untuk yang seterusnya puan, saya dimaklumkan kalau kita tengok dalam video-video yang ada, maknanya ada menteri YB yang berhormat, Menteri Pendidikan ada turun. Menteri Besar Selangor ada ke? Ada juga mengantar wakil WMB hadir. Eskort kamu Selangor dia?
dia hadir ke SMK Sedangkan Jaya pada semalam tak salah. Jadi kalau ikutkan sebenarnya ramai orang nak tahu sebenarnya ni. Kan dah jumpa menteri, dah jumpa exco. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang lain yang datang boleh kongsikan di sini. Tak tahu lah kot, mungkin dapat juta-juta ke apa ke. Kan? Okey, untuk dapatan yang itu saya rasa semua pun dah maklum. 10 juta untuk 4 buah sekolah. Alhamdulillah bahagian-bahagian pembersihan telah pun dijalankan oleh JKR. Kita dah tengok dah hari ini pun dah bersih. Sekarang ini kerja-kerja membaik pulih telah pun dimulakan di bahagian bumbung. Ya, kontraktor telah pun datang. Itu antara JKR, KPM dan juga kontraktor yang telah dilantik. Berkenaan dengan pembesar orang yang ni datang, KPM pun turun juga, wakil daripada Jabatan Perdana Menteri PMX pun datang juga. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak. Yang paling terharu, kita punya Menteri Pendidikan YB Fazlina datang pada malam itu juga. Malam kejadian itu datang untuk melihat musibah yang berlaku kepada 4 buah sekolah ini. Ucapan terima kasih kami warga sekolah SK Kampung Medan kepada semua pemimpin tempatan yang hadir, ya, yang hadir ke sekolah, memberikan motivasi, memberikan bantuan, memberikan sumbangan kewangan. Dan sebenarnya Ustaz, ramai NGO yang nak masuk. Kami bila NGO nak masuk, bangunan telah diserahkan pada JKR. Guru besar tidak boleh memberikan kebenaran untuk mereka membantu. Tetapi saya minta mereka menghubungi kontraktor yang dilantik. Jadi lepaslah anak-anak daripada UiTM Shah Alam membantu membersihkan padang. Terima kasih kepada UiTM Shah Alam, anak-anak yang hadir membantu membersihkan kawasan padang atas kebenaran kontraktor yang dilantik. Kalau ikutkan sebenarnya UiTM dia sebenarnya banyak lagi, sebab dalam TikTok saya sendiri pun memang ramai yang bertanyakan, boleh saya tolong, boleh saya tolong, saya boleh datang. Bahkan ada satu profesor tu tak silap saya daripada Pahang ke atau dari mana, dia kata bersama dengan murid-muridnya. Jadi saya kata minta maaf, kami tak dapat untuk memberi kebenaran. Ya, betul. JKR bertindak sangat cepat, KPM bertindak sangat cepat. Terima kasih kepada mereka-mereka yang ingin membantu. Saya sebenarnya semalam pun dihubungi oleh MSU nak membawa pelajar-pelajarnya untuk membantu, tetapi saya maklumkan semuanya telah selesai. Jadi tinggal lagi barang-barang yang di dalam bilik pentadbiran yang hancur tu, yang bumbungnya tak ada, dah dipenuhi air. Mereka akan, yang tak boleh pakai, JKR akan buang, maksudnya hapuskanlah macam tu. Okey, baiklah. Jadi saya rasa kan selepas pasca bencana ni, selepas daripada ujian-ujian yang kita terima ni, ramai parent, terutama di SK Kampung Medan, Sedangkan Jaya dan yang terlibat, yang bertanya bagaimana nasib anak-anak mereka. Sebab katanya ada yang dengar PDPR 3 bulan. Jadi bila kata PDPR 3 bulan tu, ramai ibu bapa yang mulalah macam-macam masalah berlaku sebab bekerja, tak ada telefon dan macam-macam masalah lagi. Ini pun sebenarnya ramai bertanya ni, adakah sampai hujung tahun? Sebab mereka pun mencari-cari berita juga. Ada yang dengar kata sampai hujung tahun. Jadi macam mana Puan? Apa jawapan terbaik yang boleh kita berikan? Kita baru mendapat semalam daripada KPM yang menyatakan bahawa PDPR memang sehingga 19 Disember. 3 buah sekolah ini tidak boleh beroperasi seperti biasa. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan menjalani PDPR dan cikgu-cikgu akan menjalani PDR. Okey, untuk SK Kampung Medan, kita telah beri kepada anak-anak dan ibu ayah jadual-jadual PDPR yang kita susun. Dan hari demi hari kami menerima cadangan, pendapat ibu bapa yang ada yang kata tak ada peranti, ada yang kata medium yang digunakan oleh guru-guru susah. Jadi tadi juga saya telah membuat mesyuarat dengan guru-guru supaya mereka menggunakan medium yang boleh diakses oleh murid dan ibu bapa boleh pantau. Dan kami juga menyusun supaya
aktiviti ini tidak ada due date. Maksudnya jika diberi, anak mungkin tak ada peranti, ibu dan ayah boleh menyuarakan pada anak, okey, ada kerja. Ya, betul. Saya rasa pun memang itu yang terbaik kat setakat ni. Kita cadangkan dalam Jimik tu, kita takut tak sesuai sebab peranti tak cukup anak-anak mungkin boleh menggunakan GC tak ada due date, boleh menggunakan WhatsApp biasa memberi tugas. Dan ada ibu bapa yang meminta guru-guru membuat YouTube supaya mereka boleh ulang dan bantu anak-anak untuk belajar. Maknanya cikgu-cikgu SK Kampung Medan yang berkaitan kena lebih kreatif lah. Kan? Bukan sekadar beri arahan. Sekali-sekali rakam video kan, Cikgu Mala kan, tunjuk muka. Jadi itu pun satu cabaran dan hikmah yang kita dapat daripada musibah ini. Jadi baiklah puan, sekarang ini bukanlah soalan terakhir sebab kalau ikutkan para penonton sekalian, banyak benda yang kita nak buat dengan peralatan podcast ni. Tapi ni pun kalau kita tengok depan para penonton, bukan saja-saja letak ni. Ini pengalaman kami dapat pakai topi ni. Kan biasa pakai kopiah songkok, pakai tudung. Hari ni nak datang sekolah kena pakai topi biru, putih dan kuning ni. Ini pun satu ilmu barulah. Jadi puan SKKM sepatutnya bersedih. Kan kalau ikutkan bersedihlah di atas perkhabaran yang puan akan berpindah ke SKSJ. Tetapi tiba-tiba Allah rancang ada sesuatu yang lebih sedih lagi dengan apa yang berlaku kepada kita sekarang ni, termasuk puan sekali. Jadi dengan bermacam-macam cubaan-cubaan yang datang sekarang ni, saya pun faham kami pun kadang-kadang risau nak telefon pun takut kan emosi tu kan dengan macam-macam tekanan. Jadi macam mana puan mengatasi? Susah kan soalan ni. Kekuatan saya adalah guru-guru dan staf SK Kampung Medan. Sebenarnya memang agak payah untuk saya menerima ketukaran tu sendiri. Tetapi bukan minta bukan minta. Akur kerana memang arahan perpindahan dan memandangkan saya mungkin dah lama dah di sini. Tetapi apabila musibah itu datang, sebagai manusia, sebagai insan, saya macam mana tak sampai hati untuk meninggalkan. Betul. Kalau ikutkan kami ni pun fikir juga sembang-sembang juga. Mana kalau katalah kami cakaplah kalau puan ni orang kata tak timbang rasa, dia pindah dia terus. Kan tinggallah guru besar yang baru untuk teruskan. Tapi apa yang kami nampak memang puan Suhaidah betul-betul prihatin, betul-betul sayangkan sekolah kamu. Saya memang kalau Allah beri peluang, saya ingin bersama untuk bangkit semula bersama warga SK Kampung Medan. Dan sekiranya peluang itu sehingga hari ini atau minggu depan. Tanya lagi apa berita ni? Saya belum dapat berita lagi. Belum dapat berita lagi. Saya masih dalam penangguhan pada hari ini. Jika tidak ada berita apa-apa, hari Senin depan mungkin saya akan berada di SKS. Tetapi jauh di sudut hati saya akan merasa ralat sebab saya tidak dapat bersama-sama. Cuma harapan saya kepada guru besar baru yang akan menerajui SK Kampung Medan, bangkitlah semula, bangunlah semula, sebab guru-guru dan staf di sini sangat bagus, akan memberikan support yang bukan 100%, 200%. Bangkitkan semula apa yang hilang dan kekalkan Kampung Medan ini sebagai tempat penanda arasan daripada sekolah-sekolah lain. Untuk pengetahuan, sekolah ini pada tahun saya rasa dah 2-3 tahun, sekolah-sekolah berdekatan dan juga sekolah-sekolah di negeri lain datang membuat penanda arasan di sini. Kami berkongsi amalan terbaik dan sebagainya. Dan saya mengharapkan guru besar yang baru juga kena kuat untuk menghadapi kita panggil macam mana nak cakap kehancuran, memang hancur dah kan. Tapi insya-Allah macam saya selalu cakap daripada semalam, insya-Allah ada pelangi selepas hujan. Insya-Allah. Insya-Allah ya Allah akbar. Sebab kalau tengok para penontonnya, kalau tengok apa yang berlaku ni, itu je lah. Tak tahu nak cakap macam mana.
Okey, jadi buat akhirnya Puan Suhaida, minta maaf banyak-banyak, kita pun tak dapat lama-lama. Jadi biasa-biasalah pesanan terakhir. Pesanan terakhir pertama untuk anak-anak SK Kampung Medan. Pengalaman yang ada kita bersama-sama pada 15 Oktober untuk murid 4, 5 dan 6 jadikan sebagai satu pengalaman yang sangat berharga untuk kita sujud kepada Allah. Dengan kata yang lebih ringkas, segala apa yang kita ada, bila Allah berkehendaki itu menghilangkan, dalam sekelip mata boleh hilang. Dan tidak ada apa yang kekal dalam hidup kita kecuali Allah. Untuk cikgu-cikgu di SK Kampung Medan, insyaAllah terus bangkit. Cikgu-cikgu di hati saya memang cikgu-cikgu hebat. Masing-masing ada kepakaran masing-masing, masing-masing ada ilmu masing-masing. Cuma jangan berpecah belah, bersatu seperti hari-hari sebelum ini. Beri komitmen, beri sokongan jika ada guru besar baru nanti. Untuk ibu dan ayah, ibu bapa, terima kasih sangat memberi sokongan kepada saya selama 6 tahun 4 bulan ini. Apa saja aktiviti Ustaz, gotong royong, mencari dana, hari usahawan, sekolah ini menjadi satu tempat ibu bapa yang hadir memberi sokongan yang sangat luar biasa. Terima kasih ibu ayah, teruskan untuk anak-anak. Kalau boleh berilah sumbangan anda, bukan saja dari segi kewangan, dari segi kepakaran, dari segi kepakaran, ilmu dan sebagainya, untuk bangkit bersama. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada Puan Suhaida binti Sofi kerana meluangkan masa yang sebenarnya sangat-sangat kritikal pada ketika ini. Jadi kepada para penonton TV PSS An-Nur yang dihormati sekalian, nampaknya kita berhenti setakat ini. Kalau ikutkan rasanya sedih juga. Tak tahu sama ada rakaman ini yang pertama ataupun terakhir. Mungkin selepas ini kita akan jumpa lagi kalau diberikan panjang umur, diberikan masa, mungkin kita akan berjumpa dengan Puan Suhaida lagi. Jadi terima kasih kepada Puan Suhaida di atas khidmat dan jasa selama hampir 6 tahun di SK Kampung Medan. Cuma itulah di hujungnya tu kan kita rancang lain tiba-tiba jadi macam ni. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, sehingga setakat itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Puan Suhaida. Semoga sukses dan berjaya di tempat yang baru, dan jangan lupakan kami di sini. Okey, terima kasih. Jadi itu sahaja. Sekian. Terima kasih. SKKM hebat kita berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.